apa ni, Be? Sini kampung Semelah. Semelah. Oh, Semelah. Semelah. Ni kita nak bawa kita tengok apa tadi? Kubur Penlimo. Kubur Kubur Penlimo. Okey, jom ni jalan nak masuk jalan ni. Susah sikit jalan masuk. Okey. Riau-riau dah kita buat. Masuk tepi Mohore. Tapi tak jauh supaya Saning. Assalamualaikum. Tadi kita masuk jauh dalam kebun getah rakyat juga dah. Ya. Saparoh kubur Penlimo dah. Penlimo Taning. Penlimo Patani. Ya. Penlimo Patani. Lagu mana 1, kubur sini? 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang. 5 orang. Patlik nu? Ada nu kubur jugalah. Tapi tak digelar ke Penlimo lah. Oh. Hak ni gelar Penlimo. Ni gelar Penlimo. Penlimo Metap Patani. Oh. Penlimo Peretan ni. Penlimo Perai Patani ni Ya. deh. Tapi nampak batu ni saya tak sama. Tak sama, tak serupa. Tak serupa. Tak Sebab serupa. Sebab pengkat lain-lain, tahap keturunan lain-lain. Kak Pas dia. batu ni saya ni batu Aceh, daripada Aceh. daripada Aceh. Daripada Aceh. Oh. Orang Penlimo ni Penlimo Taning lah. Tapi nesen Aceh. Yo. Tapi lagu mana ya bagi pekat lagu mana ni? Yo Penlimo ni kita kena kenal dulu. Penlimo ni bahasa saya panggil Metap. Dan Metap ni panggil orang duk sah depan dalam kongtap. Maka hari ni kita bawa kat Nana ni boleh tengok kubur Pala Peretan ni. Maka cerita dia sikit banyak dah. Cerita sikit. Ya masa Patani kita nak pecah. Masa tahun 1785. Masa tani pecah. Maka ketika masa tani kita pada masa tu duk tepuk duk perang lah. Tengok siapa orang Sia tu mari serai siapa di negeri Taning ni. Akhir-akhir Penlimo perang kita, Penlimo Tani ni kena hundur diri. Ni 5 orang ni lah. 5 orang ni. Kena hundur diri pergi lakoh lek sana kat Malaysia. Maka duk lama kelama pihak tentera Sia ni hantar surat pergi ke lek sana. Hantar surat pergi lek sana kata suruh hantar mari Penlimo Tani kelik mari. Kalau tak hantar dia pun nak lawan. Nak pergi serai juga Malaysia. Nak pergi perang Malaysia juga. Maka Malaysia ni diganung lah. Diganung. Maka lek ganung ni dia mikir banyak jugalah. Ni pala banyak juga. Tak hantar negeri kena serai demo. Lepas tu kalau hantar sedaging sedarah orang Melayu orang Melayu. Akhir-akhir buat putusan atau kena hantar juga jaga negeri lagi. Kena hantar mari. Hantar mari serah kat tentera Sia. Maka tentera Sia kita ni ambil dia pergi hukum bunuh di Gelang Raja. Bunuh kat kepala lah. Pacung kepala. Maka mai tanis sini. Jadi kubur Penlimo kita ni tak ada kepala lah. Tak ada kepala belakang. Tak ada kepala belakang. Kepala naik ke Bakok, duduk di kota Bakok sekarang. Sebab masa tu ya tentera Sia ni ya mari serai ni ya raja tak mari sendiri. Ya hantar metak dia juga. Masa tu ya alat-alat tadi pun begini tak ada lagi. Dia kena tunjuk ke raja. Kata ni aku sudah bunuh apa. Gitulah. Maka cerita Sining ni masa tu ni sedih sikit lah bagi kita. Penlimo Tani. Bunyi tak ada kepala pun sedih dah. Ya. Lepas tu pengkat lain-lain lah ni. Keturunan lain-lain. Orang Taning, lepas tu Nasi Aceh.